Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel YouTube. Miss Hanim here. Belahu sangkut di Teluk Kemang. Ni ha. Johor mai. Hari ni saya nak buat tentang satu bercerita kisah di Melaka pada tahun, sekejap saya pause sekejap. Dia akan teruskan cerita ini pada bulan 12, masa 25 hari bulan 12 tahun lepas. Kisahnya begini ajaran dia. Masa kita orang begitu, kita orang singgah makan kediri. Dan terus gerak ke Melaka. Mula nak ada jalan kampung. Lepas tu, tapi tak jadi ada jalan kampung. Maka kita orang menggunakan highway. Highway sekejap ada sampai. Tapi disebabkan jalan Formosa ditutup, tidak boleh dilalu, saya kita ada dua, mak adik and wife dengan anak dia, satu kereta, saya dengan ibu dan mak saudara saya. Kisahnya begini, dia orang dah sampai sebab dia orang keluar kat dia exit tu tangga. Adik dengan mak dia exit tu tangga. Saya masih lagi jalan durian tunggal yang U-turn. Okey, ada kisah terjadi berbunyian map bewel. Kebanyakan orang menggunakan wasi. Saya tak tahu wasi tu macam mana dan saya pun tak kenal. Maka diambil oleh cousin saya, anak pakcik sendiri. Maka masa tu adik dah sampai Kubung Permai Homestay. Saya berada di rumah cousin, di homestay cousin saya. Dia SQ Homestay, sementara tunggu adik mak ambil saya. Dan saya sempat menjamu saja di situ dan solat di situ. Okey, saya nak beritahu SQ Homestay ni dia sangat-sangat luas. Dan dia ada 3 bilik. Bilik pertama king, bilik kedua double decker, bawah king, atas single. Bilik ketiga pun king juga. Semua ada aircon, ruang tamu pun ada aircon. Ada laundry, ada dapur, ada mesin basuh. Okey. Ni homestay yang kami duduk. Bila kita masuk pintu, ruang tamu ada macam sofa sikit. Lepas tu ada meja makan. Lepas tu bilik pertama depan ada bilik air. Bilik pertama bilik air, luar ada aircon. Dalam bilik pertama ada aircon. Bilik kedua tiada aircon. Saya sendiri, katil single. Lepas tu ada ruang kitchen, tutup. Lepas tu dan bilik ketiga ada aircon dan ada iron board. Ada iron board. Bilik ketiga ada aircon. Kat dapur ada satu bilik air dan buka pintu keluar ada laundry. Boleh kita basuh sendiri. Lepas tu ada kisah. Satu lagi kisah kat Kubung Permai Hasa Homestay berdekatan dengan masjid. Berdepan dengan masjid dan ada homestay tu sangat besar. Itu dia pun 3 bilik 4 aircon. Semua bilik ada aircon. Maka kekuasaannya kata Kubung Permai ni dia adalah rumah wawasan. Rumah dia ada 2 tingkat. Satu lain atas lain. Dia macam konsep townhouse macam kat Cyberjaya. Okey. Itu bagi pendapat saya.